Kalau anda perokok yang tengah kena batuk kronik sekarang ni, tolong pantang 4 jenis makanan ini dulu. Kalau tak nak paru-paru anda makin tersumbat. Makanan seperti susu, keju, pisang, makanan berminyak dan minuman manis berais pula yang boleh buat lendir kita tu ataupun kehak kita jadi lebih pekat dan melekit. Akibatnya, bila mana kehak dah mula pekat, kehak dah mula tebal, dada kita akan rasa ketat dan pernafasan kita jadi tak selesa berhari-hari, terutama bagi yang perokok atau yang ada masalah saluran pernafasan. Masa fasa batuk ni, anda perlu cari formula yang herba tradisional seperti akar nafas ni. Sebab apa? Akar nafas ni dia bersifat melarutkan kehak kita untuk memecahkan kepekatan rantaian kehak tersebut secara efektif dari dalam supaya lebih mudah kita nak meludah. Anda kalau batuk selalunya langgar pantang larang yang mana satu? Cuba komen kat bawah. Untuk bantu cairkan kehak kita dengan lebih cepat, lebih mudah, klik link di bawah sekarang untuk dapatkan akar nafas ini.